komputer riba sedang diagihkan di sekolah di seluruh negara bagi tujuan pembelajaran buku teks digital. Ketua Pengarah Pendidikan, Datuk Fakruddin Ghazali berkata, pengagihan akan dilaksanakan untuk peruntukan dan formula yang dibincangkan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan di bawah bimbingan pensyarah khusus GWCP 1042 Dr. Siti Fatihah binti Osman. Terlebih dahulu, kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pensyarah kami Dr. Siti Fatihah binti Osman atas tunjuk ajar dan bimbingan sepanjang tugasan ini dijalankan. Tidak dilupakan juga ucapan terima kasih kepada rakan kumpulan saya seramai 3 orang termasuk saya sendiri atas kerjasama dan komitmen dalam menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Sekiranya tiada aplikasi kohesi dalam penulisan atau analisis, teks akan kelihatan longgar dan tidak mempunyai hubungan yang kukuh antara ayat dan perenggan. Idea yang disampaikan mungkin melompat dari satu topik ke topik yang lain tanpa peralihan yang jelas, menyebabkan pembaca sukar mengikuti jalan pemikiran penulis. Contohnya, analisis yang tidak menggunakan penanda wacana seperti selain itu, oleh sebab itu atau kesimpulannya akan menjadikan hujah nampak terputus dan tidak mengalir dengan lancar. Akibatnya, isi penting dalam kajian sukar difahami dan mesej utama tidak dapat disampaikan dengan berkesan. Tanpa koheren, penulisan pula akan kelihatan bercelaru dan tidak tersusun secara logik. Huraian mungkin tidak disusun mengikut urutan yang sesuai. Contohnya, membincangkan dapatan kajian sebelum objektif atau tanpa kaitan dengan isu utama. Keadaan ini menyebabkan pembaca berasa keliru terhadap maksud sebenar penulis dan gagal melihat hubungan antara bahagian yang dibincangkan. Kekurangan koheren juga boleh menjejaskan kredibiliti analisis kerana ia menunjukkan penulis tidak mampu mengatur isi, manakala ketiadaan kejelasan akan menyebabkan penulis gagal menyampaikan maksud dengan tepat dan mudah difahami. Penggunaan istilah yang kabur, ayat yang terlalu panjang atau bahasa yang tidak sesuai akan menimbulkan kekeliruan dalam kalangan pembaca dalam konteks analisis artikel berilmiah. Hal ini boleh menyebabkan salah tafsir terhadap konsep utama seperti inovasi pembelajaran atau revolusi pendidikan, sekaligus mengurangkan ketepatan analisis yang dijalankan dengan sistematik dan rasional. Secara keseluruhannya, tanpa penerapan kohesi, koheren dan kejelasan, sesuatu analisis akan kehilangan nilai akademiknya kerana mesej yang ingin disampaikan tidak dapat dipahami dengan jelas. Isi tidak tersusun dengan baik dan hubungan antara idea menjadi kabur. Penulisan yang tidak menitik beratkan 3 elemen ini akhirnya gagal mencapai matlamat utama analisis, iaitu menyampaikan hujah yang teratur, logik dan mudah difahami oleh pembaca. Kami ingin membentangkan sebuah kajian bertajuk Inovasi Kaedah Pembelajaran Perkembangan Penggunaan Teknologi dalam Institusi Pendidikan yang dijalankan oleh Muhammad Khairul Nizam Ramli, Ashraf Abdul Rahman, Ahmad Khairul Azizi Ahmad dan Muhammad Abdullah dari Kolej Pengajian Seni Kreatif Universiti Teknologi Mara, Cawangan, Perak. Kajian ini membincangkan bagaimana perkembangan teknologi telah membawa inovasi dalam kaedah pembelajaran khususnya di institusi pendidikan. Dalam era digital ini, teknologi bukan lagi sekadar alat sokongan tetapi menjadi teras utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui pembentangan ini, kami akan menjelaskan tentang abstrak kajian, objektif kajian, pengenalan, tujuan, revolusi pendidikan, pendidikan 1.0, 2.0, 3.0 dan 4.0. Yang pertama iaitu abstrak kajian. Revolusi teknologi yang pesat telah mendorong pembangunan bahan multimedia dalam pendidikan selaras dengan matlamat untuk meningkatkan keberkesanan proses pembelajaran. Selain itu, penggunaan bahan multimedia dapat meningkatkan motivasi dan emosi pelajar, menjadikan pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Seterusnya, setiap revolusi pendidikan dari era 1.0 hingga 4.0 berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.
menunjukkan perubahan berterusan dalam pendekatan pengajaran. Di samping itu, institusi pendidikan perlu berdaya saing dengan mengintegrasikan teknologi secara proaktif untuk melahirkan pelajar dan graduan yang berkualiti. Okey, yang kedua iaitu objektif kajian. Mengenal pasti peranan perkembangan teknologi dalam pembangunan bahan multimedia pendidikan bagi meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Menjelaskan hubungan antara revolusi pendidikan 1.0 hingga 4.0 dengan kemajuan alat teknologi yang telah mengubah pendekatan dan kaedah pembelajaran. Menilai kepentingan penggunaan bahan multimedia dalam meningkatkan motivasi dan emosi pelajar semasa proses pembelajaran. Menentukan keperluan proses penyelidikan dan penilaian dalam penggunaan alat teknologi bagi menjamin keberkesanan pembelajaran dan kebolehgunaannya dalam bilik darjah. Menganalisis tahap kesiapsiagaan institusi pendidikan dalam mengintegrasikan teknologi secara berkesan untuk melahirkan pelajar yang berkualiti dan berdaya saing. Kata orang tak kenal maka tak cinta. Jadi, ayolah kita mengetahui dan mendalami secara lebih mendalam tentang pengenalan daripada dapatan kajian artikel ini. Berikut menunjukkan bahawa pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan seharian. Bermula dengan pendidikan awal kanak-kanak dan berakhir dengan institusi pengajian tinggi. Dalam bidang pendidikan, aspek yang paling penting untuk diberi perhatian adalah kaedah penyampaian maklumat yang cekap. Berikutan itu, pelbagai kaedah telah dilaksanakan dan diinovasikan secara berkala dalam usaha untuk meningkatkan keberkesanan alat teknologi sebagai alat bantu mengajar dalam bilik darjah. Selain menyampaikan mesej dengan berkesan, pelbagai kaedah penyampaian dan pembelajaran dilaksanakan untuk mengekalkan minat dan inovasi serta motivasi pelajar sepanjang proses penyampaian maklumat berlangsung. Oleh itu, ayuh kita mengenali dan mendalami secara lebih mendalam tentang tujuan dan pengenalan ini. Menurut kepada tujuan daripada pengenalan, kaedah penyampaian maklumat yang berkesan menjadi faktor utama dalam memastikan keberkesanan proses pembelajaran. Selaras dengan perkembangan teknologi, pelbagai alat dan kaedah moden telah dibangunkan bagi menarik minat serta mengekalkan motivasi pelajar dalam pembelajaran. Selain itu juga, setiap alat bantu mengajar perlu dinilai dan diuji keberkesanannya dalam diaplikasikan dalam bilik darjah. Di samping itu juga, sekiranya teknologi yang digunakan tanpa ujian yang menyeluruh, ia boleh memberi kesan negatif terhadap penyampaian maklumat dan pencapaian pelajar. Oleh itu, penting daripada kajian ini untuk dijalankan bagi mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong penggunaan alat teknologi dalam pendidikan. Kajian ini juga menjadi dan meneliti elemen asas yang menyumbang kepada revolusi teknologi dalam bidang pendidikan. Penggunaan bahan multimedia dalam pembelajaran membantu menarik perhatian pelajar serta meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Karun Nizam ETAL 2023. Kemajuan teknologi canggih telah mempertingkatkan sistem pembelajaran dan mengubah pendekatan pengajaran tradisional kepada lebih interaktif dan berpusatkan pelajar. Penggunaan multimedia juga selari dengan matlamat pendidikan untuk memperkukuh pengetahuan, kemahiran dan pemikiran kritikal pelajar. Institusi pendidikan kini giat menggalakkan integrasi teknologi bagi memaksimumkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam pelbagai bidang. Selain itu, teknologi turut diaplikasikan dalam sistem pendidikan jarak jauh untuk memperluaskan akses pembelajaran kepada pelajar di pelbagai lokasi, menurut Wildig dan Bastians 2018. Kemunculan komputer telah membolehkan kegunaan simulasi dalam proses pengajaran yang melibatkan situasi kompleks atau berisiko tinggi. Buchenmeier 2010. Revolusi teknologi terkini yang sering dikaitkan dengan era pendidikan 4.0 telah melahirkan pelbagai alat inovatif seperti hologram dan aplikasi pintar. Penggunaan hologram bukan sahaja memudahkan penyampaian maklumat, tetapi juga meningkatkan pengalaman serta minat pelajar semasa proses pembelajaran.
Seterusnya, pendidikan 1.0. Pendidikan 1.0 menekankan pendekatan instruksional yang melibatkan 3 elemen utama, iaitu menerima, bertindak balas dan mengaplikasikan. Dalam pendekatan ini, pelajar belajar secara pasif dengan menerima maklumat daripada pengajar, mencatat, membaca teks dan menyiapkan tugasan yang sama sebagai ukuran prestasi. Kaedah pembelajaran dijalankan secara bersemuka tanpa penggunaan teknologi moden dan dikenali sebagai Sage on the Stage. Walaupun terdapat usaha memperkenalkan alat sokongan seperti e-book dan laman web pembelajaran, penggunaannya masih terhad. Oleh itu, tenaga pengajar kekal sebagai sumber utama pengetahuan dalam era pendidikan 1.0. Menurut Gerstein 2014, seiring dengan perkembangan zaman, pendekatan instruksional didapati kurang berkesan. Dalam era pendidikan 2.0, pendekatan kontraktivisme mula diterapkan dengan menekankan interaksi melalui komunikasi, kolaborasi, sumbangan dan penciptaan bersama. Pendidik berusaha menambah baik proses pembelajaran dengan menggalakkan pelajar berinteraksi, berkongsi pengetahuan dan belajar secara kendiri. Teknologi turut dimanfaatkan bagi memperkukuh pembelajaran tradisional melalui penggunaan sumber terbuka dan platform seperti wiki, blog, laman web serta media sosial yang menyokong pembelajaran aktif, autentik dan sosial menurut Gerstein 2014. Selain itu, kaedah flip classroom turut digunakan untuk menggabungkan pembelajaran di alam maya dan dunia nyata menurut Kurup dan Hersey 2013. Kewujudan internet menjadi pemangkin utama perkembangan industri pendidikan dan melahirkan era pendidikan 3.0 yang membawa perubahan besar berbanding sebelumnya. Menurut Gerstein 2014, dalam era ini, peranan guru berubah daripada penyampai maklumat kepada fasilitator pembelajaran. Platform teknologi membolehkan pelajar memilih subjek, menetapkan objektif tersendiri dan belajar secara kendiri dengan bimbingan guru. Pendidikan 3.0 menekankan pembelajaran global, iaitu perkongsian dan penciptaan pengetahuan bersama melalui rangkaian manusia di seluruh dunia. Penggunaan papan putih interaktif menggantikan papan tradisional dan menandakan peralihan ke arah pembelajaran digital menurut Tan et al. 2018. Melalui platform terbuka, pelajar kini boleh belajar bila-bila masa dan di mana sahaja serta terlibat secara aktif dengan rakan-rakan bagi memperkukuh proses pembelajaran. Wang et al. 2012. Beralih pula kepada pendidikan 4.0. Pendidikan 4.0 muncul selari dengan revolusi industri keempat yang menggabungkan teknologi lama dan baharu dalam sistem fizikal cyber berskala besar. Melihat kepada objektif utama pendidikan 4.0, objektifnya adalah industri pendidikan kini adalah untuk memenuhi keperluan industri. Menurut dapatan kajian memetik kata-kata daripada tokoh, revolusi teknologi dalam sektor pendidikan memberi peluang untuk mencipta semula teknologi bagi mengatasi cabaran penggunaan digital hari ini. Kalolo 2019. Pakar dalam pendidikan juga mengetahui bahawa aplikasi teknologi digital yang betul dapat meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Jeff dan Richardson Di samping itu juga,
Pendidik digalakkan untuk menggunakan strategi berasaskan teknologi terkini, meningkatkan kreativiti dalam pengajaran dan mewujudkan sistem pembelajaran yang lebih dinamik serta lebih efisien. Memetik kata-kata daripada tokoh Ahmad dan Karbat 2018 diikuti dengan Ramli et al 2020, teknologi moden seperti hologram digunakan untuk menyampaikan maklumat secara menarik dan lebih interaktif, hasil gabungan teknologi. Menurut kata-kata daripada Ramachandran et al 2019 juga, gabungan teknologi seperti projektor, animasi, rakaman video HD, internet dan platform pencahayaan telah menghasilkan alat multimedia interaktif. Pendidikan 4.0 menekankan 9 arah aliran utama yang membawa ciri-ciri, iaitu pembelajaran pelbagai masa dan tempat, pembelajaran diperibadikan dan pilihan bebas, pembelajaran berasaskan projek. Selain itu, pengalaman lapangan dan tafsiran data. Dan selain itu juga, peperiksaan berubah bentuk, pemilihan pelajar dan akhir sekali kepentingan dalam pembimbing. Sejurus itu, teknologi digital pendidikan membawa 4 ciri utama yang perlu dikekalkan oleh kita. Pertama, interaktif, iaitu komunikasi pantas melalui pelbagai saluran digital. Kedua, fleksibiliti simbolik yang memberi definisi penggunaan teks, imej dan audio dalam pelbagai konteks. Ketiga, interaksi daripada pelbagai pihak yang membawa maksud kolaborasi dan komunikasi secara terbuka. Dan yang terakhir, pelbagai sumber yang memberi maksud kepada akses kepada pelbagai bahan dan maklumat digital. Juga boleh mengaplikasi, menganalisis serta mensintesis pengetahuan bagi memudahkan pembelajaran, dan guru akan berperanan sebagai fasilitator dalam persekitaran pembelajaran digital. Beliau berkata guru dan murid juga boleh berinteraksi dan memilih jenis aktiviti, aplikasi dan perkhidmatan yang diperlukan. Sehingga kini lebih 70% buku teks digital dihasilkan untuk manfaat pelajar sejak diperkenalkan 2 tahun lalu. Internet juga antara perkara utama pembelajaran buku teks digital, dan KPM masih berusaha memastikan peranti mencukupi untuk dibekalkan ke sekolah. Kita bergerak ke arah untuk melaksanakan dasar pendidikan digital dalam proses untuk membawa ke peringkat Jemaah Menteri. Sekiranya diluluskan nanti, hala tuju kita ialah ke arah pendidikan bersifat digital supaya anak-anak kita dapat sumber pembelajaran yang lebih menarik, mudah difahami dan pada masa sama memberi impak yang peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia terkait rapat dengan jawatankuasa khas yang kita tubuhkan untuk memastikan perluasan pengukuhan kurikulum terkait rapat dengan prasekolah. Kita juga melihat keperluan dari segi reformasi terkait rapat dengan teknologi digital, dan sebab itu kita di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia juga sedang menerajui beberapa inisiatif penting terkait rapat dengan teknologi digital dan AI ini, termasuk inisiatif terkini iaitu AI Powered Classroom. Dalam perkembangan sama, Fadlina memaklumkan bahawa hasil persidangan berkenaan turut menyeru ke semua negara ASEAN untuk bersama-sama rakan strategik, masyarakat awam serta sektor swasta bagi mempercepat pelaksanaan strategi pendidikan inovatif, berteknologi dan inklusif. Ia sekaligus dapat menjamin peluang pembelajaran yang saksama melibatkan isu OOSCY selain membentuk komuniti ASEAN yang berdaya tahan. Namun begitu, setiap penggunaan teknologi perlu melalui proses penyelidikan dan penilaian rapi bagi menjamin keberkesanan dan kebolehgunaannya. Jika tidak diuji dengan teliti,
penggunaan teknologi boleh memberi kesan negatif terhadap emosi pelajar. Oleh itu, penyelidik perlu memahami evolusi dan perkembangan industri pendidikan supaya penggunaan teknologi benar-benar relevan dan berkesan dalam meningkatkan kualiti pembelajaran. Akhir kata, penggunaan teknologi dalam bilik darjah membawa kesimpulan dan rumusan bahawa banyak alat teknologi telah dibangunkan dari semasa ke semasa bagi memastikan kaedah pembelajaran seiring dengan kehendak industri dan perkembangan semasa. Selain itu juga, kaedah pembelajaran yang tidak selaras dengan perkembangan teknologi boleh menyebabkan pelajar hilang minat dan motivasi untuk belajar. Di samping itu juga, institusi pendidikan perlu menyediakan kemudahan teknologi yang mencukupi bagi meningkatkan kualiti proses pengajaran dan pembelajaran. Walaupun pelbagai alat teknologi telah dibangunkan, penggunaannya boleh dipertimbangkan dengan teliti untuk menjamin kebolehgunaan dan penerimaan pembelajaran. Setiap inovasi atau naik taraf dalam kaedah pembelajaran perlu mengikuti proses pembangunan yang sistematik dan berasaskan penyelidikan. Dan sejurus itu juga, penyelidikan yang teliti penting untuk memastikan alat dan bahan teknologi sesuai digunakan untuk jangka masa panjang dan menyokong kelestarian pendidikan. Inovasi pendidikan mestilah mempertimbangkan faktor yang boleh menjejaskan kebolehgunaan serta mengelakkan kesan negatif terhadap pelajar. Jadi akhir kata, setiap alat teknologi dalam pendidikan perlu memenuhi kriteria keberkesanan agar memberi impak positif terhadap proses pembelajaran murid generasi kini. Sekian daripada kami. Terima kasih.